Hello, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke vlog Hafiz bin Khair. Vlog kali ni special sikit sebab first time buat masa bulan puasa. Jadi hari ni kita nak berbuka puasa di Masjid TNB Bangsa. Cumanya kecewa sikit lah, kali ni seorang dari tim kita tak dapat join disebabkan ada latihan camp tentera. So tak apalah, jadi kita doakan dia mudah urusan di camp latihan tersebut lah. Jadi hari ni aku dan Hafiz naik train je dari Sungai Buloh ke Masjid TNB. Nampak kat sini kita orang baru turun dekat MRT Ampang Park. Lepas tu jalan kaki ke LRT Ampang sebab kita perlu tukar train nak ke stesen Abdullah Qom. Nanti dekat situlah kita akan turun dan berjalan ke Masjid TNB. So macam inilah keadaan dalam train sebaik hari ni. Tak ramai orang, tak sesak sangat lah. Walaupun tak dapat tempat duduk, tapi pemandangan indah. Tengok dekat luar pun dah hujan. Lepas tu akulah teringatlah satu kata-kata kawan-kawanku. Dia kata lepas hujan akan adanya pelangi. Jadi betul lah tu. Okay, sekarang aku pula take over. Ni aku Hafiz. Ni kita orang baru je turun daripada train yang menghulu pula dah, menghala ke Abdullah Qom. Yang ni part ni kita orang ikut je mana-mana orang. Tapi tak adalah ikut dulu. Kita orang ikut lah orang-orang yang macam pakai baju kurung, pakai baju jubah, pakai baju Melayu. Lepas tu ni ikut lah. Ni nampak macam gaya-gaya student nak buka puasa kan. Kita follow je. Kat part kat sini kita orang pun pening juga nak ikut yang mana. Tapi mengikut kebijaksanaan Abdullah Amar, ikut lah gadis yang berpakai baju warna purple ni. Dia ramai juga ni. Kita naik di atas ni. Kalau korang tengok sendiri dekat video ni, memang hujan sangat lebat. Deras ni punya hujan lebat. Kalau korang tengok sini pun hujan lebat ni. Ada, tengok nampak ada apa namanya, susu gajah pun tak dapat membendung kehujanan yang ada sekarang ni. Tengok berada tu, hujan-hujan lebat pun still nak pergi masjid ni. Dan kat sini korang boleh nampak ramai betul nak pergi masjid. Ni aku baru je tinggal lama nak turun. Ini kalau sini ada couple ni mengganggu pemandangan lah, sebab kita nak tengok masjid ni. Kalau dari jauh ni kita nampak dah masjid awal macam apa. Kalau sebenarnya aku tengok ni macam masjid ni macam stadium. Kat sini lah aku tengah jalan seorang sebab memang ketinggal lama. Tak tahu dia pergi mana lah. Kat sini part ni dah sampai dah kat pintu pagar masjid, tapi kena lalu jauh sikit sebab hujan. Kena lalu susu gajah. Kat sini part ni dah nak sampai dah. Memang tengok dari situ, dari jauh pun dah nampak dah penuh dah, macam dah ramai orang. Tu korang nampak Amar buat cari orang pula. Dan akhirnya aku dengan Amar sampai juga dekat Masjid TNB Bangsa ni. Dekat sini Amar tengah cari seseorang yang boleh bertanya dekat mana nak boleh ambil air semayang kan. Sebab kalau tengok dekat sini tak tahulah macam mana nak pergi ambil semayang. Sebab kalau ambil semayang ni satu badan basah kan.